Rajah menunjukkan kedudukan 3 tapak perkhemahan A, B dan C di sebahagian tebing sebatang sungai yang dilukis pada satu satah kertas dengan keadaan A dan B terletak pada sebelah tebing sungai yang lurus. Daripada rajah yang diberi, koordinat A ialah -2, 3, koordinat B ialah 7, 5 dan koordinat C ialah 4, -3. Shah hendak menyeberangi sungai tersebut dari tapak perkhemahan C ke tebing sungai bertentangan di mana terletaknya tapak perkhemahan A dan B. Cari jarak terdekat dalam meter yang dia boleh lalui untuk menyeberangi sungai tersebut. Beri jawapan anda betul kepada 4 tempat perpuluhan. Jadi berdasarkan soalan yang diberi, Shah akan menyeberangi sungai ini melalui garis lurus berwarna kuning yang diberi ini. Okey, di mana kita andaikan titiknya itu adalah D. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan menggunakan 2 cara. Bagi cara yang pertama, kita akan mencari jarak CD. Untuk mendapatkan jarak CD, pertama sekali kita perlu mendapatkan persamaan garis lurus AB menggunakan rumus Y tolak YA per X tolak XA sama dengan YB tolak YA per XB tolak XA. Okey, gantikan koordinat A dan B di situ. Jadi kita akan mendapat kecerunannya ialah 2/9. Jadi darab dengan X tambah 2 dan cuba selesaikan. Jadi persamaan AB ialah 2/9X tambah 31/9. Okey, jadi kita tahu, kita boleh lihat di sini kecerunan garis AB ialah 2/9, maka kecerunan CD darab dengan kecerunan AB sepatutnya menjadi -1. Gantikan kecerunan AB dengan 2/9. Jadi kecerunan CD ialah -9/2. Jadi sekarang kita perlu mendapatkan persamaan garis CD. Untuk itu kita perlu mencari nilai C dengan menggantikan koordinat C di situ. Okey, gantikan X dengan 4, Y dengan -3 dan selesaikan. Jadi kita akan dapat C ialah 15. Jadi persamaan CD ialah Y sama dengan -9/2X tambah 15. Untuk mendapatkan koordinat D, kita perlu membuat penyelesaian serentak. Di mana 2/9X tambah 31/9 sama dengan -9/2X tambah 15. Di mana ini adalah untuk mendapatkan koordinat D. Koordinat X dulu. Jadi kita perlu selesaikan. Kita akan mendapat nilai X iaitu 208/85. Seterusnya untuk mendapatkan nilai Y, kita akan menggantikan nilai X ini ke dalam persamaan CD. Dan selesaikan. Jadi kita akan dapat Y ialah 339/85. Memandangkan kita sudah pun mendapat koordinat D, maka kita boleh mencari jarak terdekat iaitu jarak CD menggunakan rumus XC tolak XD kuasa 2 tambah YC tolak YD kuasa 2. Gantikan koordinat C dan D dan selesaikan, dan jawapan diberi mestilah betul kepada 4 tempat perpuluhan iaitu 7.1587 meter. Seterusnya kita cuba menggunakan cara yang kedua iaitu menggunakan rumus luas poligon iaitu luas segitiga ABC. Kita akan menggunakan rumus 1/2 darab modulus XAYA, XCYC, XBYB, XAYA. Untuk menggunakan rumus ini adalah lebih selamat jika kita menulis koordinat mengikut lawan arah jam supaya kita akan dapat nilai positif. So gantikan nilai koordinat X dan Y bagi A, B dan C. Dan kita akan cuba selesaikan satu persatu di situ. Jadi pertama sekali -2 darab -3 ialah 6. Kemudian 4 darab 5 ialah 20 dan 7 darab 3 ialah 21.
Jadi tolak 3 darab 4 ialah 12, negatif 3 darab 7 ialah negatif 21 dan 5 darab negatif 2 ialah negatif 10. Jadi selesaikan yang dulu yang dalam kurungan. Jadi kita akan dapat 1/2 dalam modulus 47 tolak negatif 19 iaitu 47 tambah 19 dan kita selesaikan untuk mendapat luas segitiga ABC ialah 33 meter persegi. Kemudian kita cuba mendapatkan jarak AB iaitu XA tolak XB kuasa 2 tambah YA tolak YB kuasa 2. Digantikan koordinat A dan B di situ. Jadi kita akan dapat jarak AB ialah punca kuasa 2 85 meter. Jadi untuk mendapatkan luas ABC adalah 1/2 darab tapak iaitu AB dan darab tinggi iaitu CD. Okay, jadi gantikan luas ABC dengan 3/3 dan AB dengan punca kuasa 2 85 dan kita selesaikan. Jadi kita akan mendapat jarak CD ialah 7.1587 meter. Betul kepada 4 tempat perpuluhan. Jadi menggunakan dua-dua cara kita akan mendapat jawapan yang sama. Ini adalah penyelesaian bagi soalan ini menggunakan cara yang pertama. Dan ini adalah penyelesaian bagi soalan ini menggunakan cara yang kedua.